Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang diraikan Puan Hajah Helma binti Muhammad, Yang Tuan Haji Nur Azman bin Zainab Abidin, penolong kanan pentadbiran 1, Yang Musa Tuan Syed Nasir bin Syed Mahdi, penolong kanan hal Ewan Murid, Yang Musa Encik Rosli bin Mak Isa, penolong kanan co-curriculum, Yang Musa Tuan Haji Ahsan bin Ali, penolong kanan petang, guru-guru kanan, rakan-rakan guru dan para pelajar sekalian. Hari ini 13 April 2009, sekali lagi kita berkumpul bersama-sama sesi pagi dan petang meraikan Majlis Persaraan Puan Hajah Helma binti Muhammad yang telah pun menamatkan perkhidmatannya yang terakhir waktu 11 hari bulan April. Sesungguhnya kita akan kehilangan seorang didik, seorang rakan dan seorang ibu kepada anak-anak didiknya yang telah beliau curahkan segala ilmu dan tunjuk ajar tanpa penat untuk selama 29 tahun sejak hari pertama bergerak guru pada tahun 1980. Dalam serba kekurangan tanpa bekalan elektrik, usaha telah dijalankan dan ia dirancang untuk memastikan mencapai matlamat dan tujuannya, di samping sebagai tanda penghargaan, terima kasih dan kasih sayang kami kepada beliau. Sebelum majlis diteruskan lagi, dijemput Ustaz Fatul Razi untuk menyempurnakan bacaan doa. Majlis mempersilakan.